Kau buat apa tak? Hi guys, Assalamualaikum. Thank you korang for watching. Jangan lupa subscribe, like and comment. So hari ni kita nak celebrate birthday Anaki. So hari ni kita celebrate simple-simple je sebab mata ibu dah buka dah. So nanti kita akan cari satu tarikh lah untuk celebrate semula. So nanti kita akan pergi tengok movie ke. Nanti ada Jenali kan. So nanti kita mungkin buat aktiviti outdoor lah untuk clean balik hari ni punya aktiviti. So hari ni simple je, tengok belon pun belon helium saja. So ni decoration untuk Anaki. Hari ni birthday Anaki yang ke-4 tahun. Dia request nak tema Batman dengan Spiderman. So backdrop kita buat tema Batman. Nanti dekat kek ada 2 tema lah, Spiderman dengan Batman. Nanti kita letak belon helium je kat sini. Kejap lagi baru kita pump belon helium, gas helium nanti. So untuk Anaki simple-simple je sebab dia memang nak kek Spiderman dengan Batman je. So kita buatlah celebrate. Kejap lagi dia balik sekolah. Nanti I ambil. Kebetulan pula birthday dia, ibu mata sakit. Ya Allah. Tak apa, next year kita all out abang Tak ada bel semua. Okay, boy dah balik. Happy birthday to you. Cepatlah adik. Adik nak pegang. Abang ni. Selamat hari jadi. Apa kata? Selamat hari jadi. Selamat hari jadi abang. Selamat hari jadi. Yeay. Jom tepuk tangan. Yeay. Jangan kena kek pula. Adik. Cepat happy birthday. Jadi. Selamat hari jadi. Malu. Selamat hari Jadi abang. Selamat hari jadi. Yeay, okay tiup. Okay tiup. Okay, potong kek. Potong. Boleh? Handai. Abang suka tak? Suka? Besarnya. Besar je. Adik. Adik. Dah. So jadilah buat kenangan. Abang suka tak kek? Suka. Kek apa tadi? Kek sepadan yang nama Batman. Ya, abang suka. Nanti kita keluar jalan-jalan beli hadiah abang Okey. Bapa nak beli tangan gelat. Boleh lah ibu. So, abang, semoga abang panjang umur, murah rezeki, pandai ngaji. Tahu? Okey. Semoga abang sihat-sihat. Adik. Apa? Cepat cakap apa kat abang? Happy birthday to you abang. Happy birthday to you. Ada nak buat. Abang. Happy birthday. Dah. Kau buat apa kak? Apa punya ke? Boleh lah. Punya kakak pula. Okay, kakak pula. Macam ni ke? Macam sikit lah. Nak cakap apa kat abang? Happy birthday. Lagi? Dengan Lagi? Cepatlah. dengan Ni rambut di tengah serabang macam ni sebab baru balik sekolah you all.
Bawa buka tudung, rambut dia dah macam itu. So ikat balik tak nak. Biar. Jumpa next video.